Alright guys, saya mulakan dengan lubang satu. Wah, lubang satu nama easy lah. Easy pa. Lubang satu nama dia easy pa. Lubang ini par 4 indeks 17. Easy lah kan, indeks 17. Tapi belum tahu lagi. Kita tengok apa jadi. Indeks 17, distance tibok blue 352 yard. Kat sini ukuran dia yard kan. Jadi kau kena kira sendirilah berapa jauh. So dari segi pemandangan saya tengok, wah luas guys. Memang best. Rumput nampak gebu. Di depan ni straight depan nampak bunker. Sebelah kiri ada rumah-rumah. Tak tahu rumah siapa. Ada buggy track. Sebelah kanan ada pokok-pokok dan semak samun. Jadi nak main lubang ni saya rasa lah ambil sebelah kiri bunker. Jadi lepas tu kita boleh attack kepada green lah. Kita tengok pukulan sulung saya. Warm up pun tidak ni. Apa jadi tak tahu Wah, keruk bunyi. Biasalah buat alasan tu kan. Alright guys, kasih loose sikit badan. Ini bukan teknik loose yang betul. Alright, saya hantar satu dekat sebelah kiri bunker. Mungkin bola akan mendraw sedikit. Mungkin lah. Tibok sedap guys, sangat solid, gebu. Flat saja, tak ada masalah. Come on, one good shot. Mana satu. One good shot baby. Yes, alright. Manis. Alright. Kita tengok apa jadi dengan nasib saya. Alright guys, pemandangan dari fairway guys. Sebelah tengah fairway sana adalah tee box yang kita tee off tadi. Sebelah kiri ada rumah-rumah kan. Ini kalau keluar pagar Konsi Dobi lah kan. Ini semak samun. Sebelah kanan nampak cantik. So sebelah sini fairway, sebelah kanan ni macam rough sedikit. So ada bunker sekarang. So bola saya di situ. So tujuan kita di sini mesti elak di bunker supaya kita second shot ke green dah tak jauh dah. Kita tengok apa jadi dengan pukulan kedua saya. Alright guys, second shot saya distance lebih kurang 115 meter. Saya menggunakan 52 degree, wedges 52 degree, 115 sedikit downslope. Sebelah kiri ada bunker, sebelah kanan ada slope. Belakang tu ada apa gini? Ada rough lah Jangan terbabas lah kan. Pin warna biru, warna pin di belakang. So di sini fairway dia agak nipis sebenarnya. Jadi kita kena contact bola first, divert and then lepas. Itu yang penting. Jadi kalau tak dapat contact bola dengan baik, merana pukulan di sini. Correct. One good shot. Tengok pukulan wedges sulung saya yang pertama di Sungai Long. Kamu lihat, one good shot. Mana satu. One good shot baby. Come on. Tu dah divert dia. On tahun. Ke kiri sedikit. On. Ke kiri. Alright. Alright. Saya menghampiri green. Sebelah kiri green bunker. Green side bunker. Ini ada green yang luas. Memanjang daripada sana. Melentang begini. Bola saya tidak on lah. Dia jatuh di bawah tadi. Jari collar jatuh ke bawah. Saya kena chip ni. Bola ni. Kita tengok apa jadi dengan chip saya. Alright. Okay, saya chip. Nampaknya angin kuat dah. Aduh, melawan kembali. So, attack sebelah kanan katanya turun ni. Nak chip pun banyak angin lah kan. So, okay. Rough. Nampaknya di collar semua nampak cantik. Saya pakai 60 degree, ambil sedikit lock sedikit. 60 degree. Lebih kurang jarak 30 kaki macam tu. Letak saya chip dengan baik. Let one go chip. Yes. Come on, sit. Jauh terlebih lah. Kuat jangan. Alright. Macam mana tu? Ini nama easy pa. Dia slope kuat ni Slope kuat. Ke kanan sikit, turun kiri bukan senang. Kerana dia punya slope kuat di sini. Nama easy pa. Tapi bukan senang. Kita tengok boleh tak saya part dengan baik. Part sulung di sini. Dapat tak dia maintain speed dengan baik, control the drop dengan baik. Kau ni one go putt. Come on baby, yeah. Sikit je lagi. Okay, boogie saja guys. Tak apalah. Boogie pun okay. Boogie sulung di Sungai Long. Alright. Manis,